Hello, hello, hello. Test, 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 test. Okey ke guys? Okey ke? Okey ke? Aku rasa kan lah. Test, 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 test. Mana nak test audio? Hello, hello. Test, test, test. Hello, hello. Test, test, test. Hello, hello. Test, test, test. Hello, hello. Test, 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 test. Mic 1, 2, 3. Test, test. Mic 1, 2, 3. Test. Mana lah nak monitor audio? Tak apalah. Okay. Aku baru tengok lah apa replay pagi tadi punya. Gila HOK punya sound, dia punya muzik dia sampai tenggelam weh suara aku. Dia bila aku dekatkan apa mulut dengan mic je yang dia bunyi kuat. Dak bunyi HOK lagi kuat gila. Weh. Silap pula aku lupa nak setting kan. Aku rasa korang tidur lah duk. Sorry doh aku lambat live doh malam ni. Aku duk set up aku punya USB tethering. Susah doh. Masalahnya kalau aku pakai wifi, pakai wifi dia problem ah. Kalau aku pakai wifi saja yang apa orang kata yang wireless, problem tu. Nanti mula lah problem TikTok live disconnect. Aku penat tu yang tu. Dah bising tu bunyi dia. Penat lah nak set up ni. Setiap malam aku akan stress waktu set up. Waktu live macam ni tak adalah stress mana pun kan. Tapi nak set up benda tu gila. Kita nak kasih yang terbaik tu. Tu pun aku terpaksa lah rendahkan resolution. Sorry tu yang mana kat TikTok kan. Aku harap recording okey lah. So malam ni guys kita akan main jugalah sikit. Mungkin sampai pukul 4 kot. Macam yang aku janjikan lah. Macam yang aku janjikan. Kita akan main speedrun. Cuma aku tak harap akan ada orang tu. Mana nak main ke tak? Nak main ke tak speedrun? Tak tu. Aku takut ada orang lah. Tak, member aku yang suggest ni. Kalau aku tak live, aku live tapi dia tak ada kan. Rasa macam tak boleh tak. Aku mungkin tunggu dia ada. At least lah akan tunggu dia ada. So mungkin lah kita akan main game random malam ni. Memang babi aku dah agak dah. Aku dah agak tu confirm lag. Confirm tu lag. Baby. Confirm lag tu. Aku pun dah tak tahu macam nak setting tu. Biasa aku akan guna USB tethering tau supaya dia kurang sikit lag. Masalahnya sekarang ni USB tethering aku problem. Aduh, sorry dah aku tak marah. Aku just geram ni. Aku nak lepas geram je duk.
USB tethering aku problem tu. Aku pun dah tak tahu macam mana aku nak buat tu. Aku actually lambat live ni sebab aku duk set up benda tu lah. Aku buka YouTube, aku buka Google, aku buka ChatGPT, aku buka Gemini. Semua aku buka weh. Aku nak settle benda tu je. Sebab apa? Sebab Wi-Fi wireless dia punya connection unstable. Ni ilmu baru lah sebenarnya semenjak aku start live ni kan. Ni ilmu baru lah sebenarnya aku dapat. Okay, bila kita pakai Wi-Fi wireless, dia punya connection dia akan unstable tau. Tapi bila kita pakai tethering direct ke laptop, dia punya connection dia akan lagi smooth. Tapi itulah, aku tak tahulah masalah dia. Aku tukar kabel, aku sampai install balik driver pun dah tak tahu dah nak tekan apa lagi. Ish, kuat je. Live kuat eh. Aku memang sekarang ni tengah berharap recording okey lah. Aku berharap recording okey je lah guys. Aku memang berharap recording okey je lah. Aku memang malam ni aku target aku punya content memang untuk recording je sebenarnya. Sebab aku dah tak harap live. Live memang aku rasa tak lama memang akan lag. Live memang akan lag. Aku harap recording okey lah. Recording dia tak kacau lah. Okay guys. Ya, aku lupa nak intro dia tadi kat depan tu. Okay lah. Tak silap aku lah. Betul ke kalau aku salah? Tak silap aku kan? Game Exit 8 akan keluarkan dia punya movie kan? Betul tak? Betul ke tak? Ke dah keluar? Aku tak tahu. Aku tak follow sangat. Aku tak follow sangat cinema sekarang ni. Tapi tak silap aku kan? Exit 8 akan keluarkan dia punya movie, betul tak? So, mana yang tak tahu kan? Exit 8 ni, aku rasa semua tahu tu game ni. Tak apalah, mana tak tahu kan? Exit 8 ni dia macam game anomali tau. So, korang akan tengok, korang akan cari anomali and keluar daripada, apa orang panggil tempat ni? Apa orang panggil tempat ni? Train station. Okay. So, korang kena keluar. Tepilah flashlight. Korang akan kena keluar ke exit 8. Tapi kalau korang tak berjaya temukan anomali tu, korang akan patah balik ke exit 1 Tak silap aku exit 1 kot. Dia akan patah balik pada awal. So itulah cabaran dia. Kita kena cari anomali sampai jumpa guys. Kalau tak, habis. So, kita akan main seorang. Harapnya lah. Tak ada sama masuk. So kita start lah. Sebab aku tak berharap pada live lah sekarang ni. Aku takut live aku lag je tu. Tapi mana yang tengok tak lag, mana yang tengok live aku tak lag, tap screen lah. Support lah. Sementara ada kan. Quality semua okey kan. Quality okey, tak apa. Okay. Korang tap lah tu. Tap screen. Sementara ada lagi. Tap screen tu. Kita ambil endless. Kita start sikit-sikit lo. Normal dulu. Tap screen tu guys. Tap screen tu. Kita target malam ni semalam pagi tadi lah. Tadi 3K lah. 3K lebih. Kita target 5K lah malam ni. Kita kena target yang tinggi. 5K guys. Okay, let's go. Kita start. Yang mana tengok replay tu, tekan button like guys. Aku nak post ni pun kat YouTube ni pun betapa susahnya aku nak post. Kau tahu tak berapa banyak data aku nak post dekat YT ni. Okay, so korang yang mana tengok replay tu tekanlah button like guys. Yang mana kat TikTok tu yang tengok live tu, tolonglah tap screen tu. Tapi sejujurnya game ni susah tu. Aku tak suka tu game ni. Sejujurnya. Tapi aku tak pernah buat live, so aku rasa it's okay lah. Kita akan buat live lah. Okay, aku rasa first exit takkan ada anomali kot. Ya ke guys? Timer start video. Okay guys. So kita akan start dekat exit 1 guys. Okay, so let's go.
Adakah kita akan dapat exit yang perfect sampai ke exit 8? Okay. Aku rasa first ni tak ada anomali kan? Macam mana kita nak tahu dia pelik ke tak? Kalau ada anomali kan? Betul tak? Macam mana kita nak tahu dia normal ke tak kalau ada anomali kan? Okay. Okay, so ventilator ada 2. Ada pintu, tulis apa pun aku tak tahulah. Aku belajar bahasa Jepun pun aku tak tahu. Yelah, belajar sikit-sikit. Lepas tu, ponteng. Belajar sikit-sikit, lepas tu ponteng bahasa Jepun kan. Okay, pintu ada 3. Ventilator ada 2. Lampu, tak tahulah ada berapa. Okay, so CCTV ni tak ada apa. Aku rasa tak ada apa pun. Sebab ni first exit kan. Mana boleh dia nak letak anomali kan? Betul lah. Okay, so kalau kata ada anomali, kita kena patah balik guys. Okay, aku rasa korang semua tahu sebenarnya. Mana yang tak tahulah. Okay. Aku tutup je lah ni guys. Sorry tu. Takut replay tak sedap tu tengok nanti. Okay. Ni senang. Ini tak ada. Ni confirm tak ada. Okay, so bila kita dapat scan anomali dah macam kelas tu. Ni dah macam aku tengah buat kelas tu. Okay, so kita dapat scan anomali. So kita akan patah balik. Bang. Tak, dia bukan guna phone pun sebenarnya. Kau nampak cara dia pegang phone tu? Dia macam nak tayang dia pakai iPhone tau. Lagak tu. Kan? Okay, kita dah berjaya sampai exit 3 guys. Aku risau tu sebenarnya. Aku risau tu kalau ada orang bagi gift ke, orang bagi like. Aku tak berharap tapi aku takut. Nanti bila orang bagi gift, aku takut. Aku tak dapat nak, apa orang kata? Tak dapat nak react tau. So, kesian kat dia macam rugi pula. Point dia kan. Harap-harap aku buka ni tak ada efek apa-apa kan. Harap-harap aku buka monitor sini tak efek apa-apa tu. Ya lah, kualiti rendah siap. Ya Allah, aku kenapa aku buka dekat ini nanti. Salah aku pula. Kena pakai moderator account aku. Sekejap sorry guys, sorry guys. Sound okay guys, sound okay Okay guys. Okay, tap screen guys, tap screen. Let's go. Okay, kita dah masuk exit 3. Tak habis tayang dia punya iPhone tu. Dia ingat dia seorang je ada iPhone dalam dunia ni. Ya, aku pun tak ada. Tak ada. Aku tak tahulah. Aku bukan kata tak mampu lah. Tapi aku not a fan of iPhone lah. Aku biasa aku akan tengok. Oh, okay, aku nak beli phone. iPhone ke Android iPhone ke Android So bila aku bandingkan iPhone dengan Android, biasanya aku taklah, aku bukan nak bandingkan harga sangat, tapi aku lebih bandingkan kegunaan. And bila aku tengok iPhone, aku nampak macam Android ni lagi banyak benang tu sebenarnya. Okay lah, kamera iPhone aku jujur, aku gentle lah. Kamera iPhone aku cakap memang win lah kalau nak banding dengan Android. Tapi untuk function lain aku rasa better Android. Tapi kalau aku nak beli kamera, mungkin aku akan pilih iPhone lah. So itulah komen aku tentang iPhone ni. Buat masa ni aku dah ada kamera, so aku tak perlukan iPhone lagi. Ya, aku rasa tak ada anomali kat sini. Nampak semua okey kan. No smoking ni memang ada ke tadi? Ada Okay, abang tadi pun nampak normal je. Oh, nice. Tak dapat, tak ada anomali. Okay, jom kita baca. Uish.
Weh, abang ni tak lari kan tadi? Member ni tak lari kan? Dia baru lari kan? Don't overlook any anomaly. If you find anomaly, turn back immediately. If you don't find, do not turn back to... Weh, abang ni tak lari tu. Sumpah. Abang ni tak lari tu. Awal-awal tadi dia jalan santai je tu. Patah balik. Betul ya patah balik macam ni? Ya, aku dah lupa dah. Aku rasa kena masuk dulu lah. Bukan boleh keluar macam tu je. Dia kena trigger. Oh, nice. Betul. Abang tu memang tak tu tu. Abang tu memang tak, apa orang kata? Tak lari tu tadi. Dia memang jalan slow. Tiba-tiba dia berlari. Nampak sangat anomali tu. Okay. Guys, tap screen dulu guys. Tap screen dulu. Okay, so let's go. Sorry doh kalau grafik buruk. Aku tengah cuba lagi internet. Okay, dia jalan normal. Left. Left ni mana ada? Okay. Gambar semua okay. Sekejap, aku rasa macam pelik lah gambar ni. Tak apa lah guys, tak apa. Tak, gambar tu aku rasa macam pelik tu. Bukan gambar tu pelik. Orang kata apa? Macam lain lah. Tadi macam ada tulisan-tulisan kan kat hantu ni. Real lah tu. Ya, kita try gamble lah. Shit. Betul tu aku cakap. Weh. Betul tu aku cakap. Gambar tu memang lain tu. Aduh, aku... Kan. Aduh, aku dah nak, aku memang dah betul tengok. Weh, aku dah tengok. Kan aku cakap tadi gambar ni ada tulisan-tulisan. Lepas tu lain. Weh, tapi aku tak apa duk. Tak, aku rasa ni tak ada anomali lagi. Baru kosong kan. Tolong tu. Eh? Apa yang miss anomali? Ah? Anomali apa pula ni? Oh, ya. Anomali apa tu ada? Ya, abang ni jalan normal. Nampak semua normal je. Hantu nampak normal. Gigi nampak normal. Nampak normal. Memang mata dia merah ke guys? Ya, aku pun dah tak boleh nak tentukan lah anomali ke tak tu. Tapi nampak normal tu. Nampak normal, semua nampak normal. Teruskan lah guys, teruskan ke? Nampak normal tu. Nampak macam tak ada apa benda. Teruskan lah. Oh, nice. Betul. Okay, kita tengok abang tu lari ke tak. Tapi abang tu macam jalan lagi slow lah. Dia memang rambut coklat guys. Ingat tu, rambut dia kadang dia boleh tukar juga. Okay, rambut coklat, muka macam ni lah, muka awam lah. Pakai iPhone, bawa briefcase, rambut coklat, ingat tu. Baju biru. Okay. Okay, anomali guys. Kita dah jumpa guys. Let's go. Okay, so kita dah exit 2. Okay guys, ini kita dah jumpa anomali dia. Exit 3. Kalau
Awal-awal memang senang tu. Nanti ujung-ujung memang susah. Tapi tadi senang je weh nak nampak tadi. Memang aku dah tengok dah lama-lama poster tu tu. Okay, abang ni jalan macam ni. Baju biru, bawa iPhone, pegang briefcase, rambut coklat. Okay. iPhone Muka macam ni, muka awam. Poster hantu okay. Okay, dentist okay. Ramen okay, tak ada apa masalah. Ni benda, poster hari keluarga okay. Poster makcik ni pun okay. On green tar. Memang ada typo guys. Memang ada typo. Ya aku risau tu. Typo ni aku takut. Typo tu memang anomali dah. Betul kot. Kan? Concos. Tak lah guys. Nanti harap-harapnya tak lah. Harap-harapnya tak kita tengok. Kita tengok SC8. Berapa? Oh nice. Memang typo. Okay, let's go. Laju. Okay, abang tu jalan senang. Lag tak guys? Okay kan? Okay semua okay kan? Okay, abang ni jalan. Laju guys, laju. Okay, aku nampak semua normal je ni. Okay, start pada pintu dulu. Okay, semua okay. Sekejap, aku nak tengok balik lah abang tadi. Takut ada benda something yang lain kat dia. Memang rambut dia macam ni guys. Macam ni kan. iPhone, briefcase. Okay, nice. Semua okay. Exit 8. Hantu. Okay, yang ni okay. Ramen okay. Ramen nampak normal. Hari keluarga nampak normal. On green tar nampak normal. Ni pun nampak normal je. Security camera okay. Okay guys, semua okay Okay tu aku rasa. Okay nice. Tak ada apa yang lain. Sekejap cepat. Nanti abang tu ada benda lain tu. Takut dia lari ke apa. Okay nampak normal tu. Kita tengok dulu dia berjalan. Kau ada dia buat benda pelik-pelik kan. Okay, tak ada apa. Okay, semua okay. Keep left okay. No smoking okay. Hantu okay. Tu sihat. Dentist okay. Ramen okay. Ni okay. Hari keluarga okay. Okay. Nice, tak ada apa. Ni pun okay. Security camera okay. Pintu semua okay. Cuma aku tak tahu dia tulis tu betul ke tak. Itulah orang suruh belajar kanji tak mau. Main game kan dah tak reti lah. Kamera aku rasa semua okay kot. Oh nice. Tak jumpa tu anomali. Dah makin susah tu sekarang aku rasa. Welcome. Mana baru masuk? Okay, so kita tengok abang ni jalan macam mana. Okay guys, okay. Nice. Nampak normal je. Nampak still normal lagi. Thank you doh bagi gift. Baik doh Kimi. Thank you doh bagi gift. Jarang-jarang aku dapat gift ni doh. Yang ni jarang-jarang doh aku dapat. Sorry kalau kualiti rendah sikit doh. Sekarang tu lah. Sekarang aku punya network tak okay doh. Ni kalau aku naik kualiti sikit je ni, memang straight, memang tak boleh live lah.
Yang ke siap bagi kucing. Kau macam tahu ya aku suka kucing tu. Baik tu kucing okey. Semua okey sini. Tengok. Moga dimurahkan rezeki tu. Lama siap tak jumpa. Apa? Mirul. Baik tu. Okey. Ya, semua okey. Aku rasa tak ada apa. Oh, alhamdulillah. Satu lagi. Okay, abang ni normal Okay. Normal. iPhone. Rambut coklat. Okay, briefcase okay. Nice. Nanti raya jumpa lah. InsyaAllah. Boleh. Tak ada masalah duk. Rumah aku style terbuka duk. Boleh. Okay, jumpa bila-bila boleh tak? Kot sekolah ada buat jamuan kan. Datang rumah kau boleh tak? Tapi nanti PM alamat kan. Okay tak like ke? Teruk tu aku punya grafik aku tengok. WhatsApp mutar tu tengok grafik live aku ni. Tak apa tu kalau kau nak tengok grafik yang lawa sikit, tengok kat replay YT aku je tu. Tu insya-Allah grafik lawa sikit 4K tu 4K. Replay 4K, replay confirm 4K. Cuma live ni memang grafik nak muntah. Sebab aku tak boleh nak tinggi sangat. Tapi insya-Allah YT 4K lah. Nanti check YT aku. Ada replay lain ada. Okay, hantu semua okey. Hantu ni berubah ke? Tak kan? Dentist okey, normal. Ramen pun okey. Hari keluarga pun okey. Green tea. Tak ada pelik-pelik Ni memang mata dia merah tu. Okay, security camera and operation. Pintu pun aku tak ada apa ni. Serius lah tak ada anomali tu. Dah satu exit je lagi. Takkanlah tak ada. Tak ada tu. Aku risau weh kalau tak rampak ni. Oh dah mula dah lag. Aku dah kata dah mula dah lag. InsyaAllah lah guys. InsyaAllah lah. Aku memang jumpa kat replay je lah tu. Jumpa ke aku punya je yang lag. Ke aku punya ni je yang lag. Apa orang kata monitor. Monitor aku je ke yang lag. InsyaAllah tu kalau lag. Sorry lah. Jumpa kat replay tu. Replay aku. Kalau korang tengok kan. Tapi aku tak boleh cakap tu. Tak boleh bercakap weh. Oh yeah. Lag tu. Sumpah lag. Tak apa lah. Kat replay tak lag. Jangan risau. Kat replay tak lag. Aku self record tu. Aku self record. Bukan TikTok punya. Bukan TikTok punya sendiri. Memang self record. Memang confirm 4K punya. Okay guys. So kita dah sampai exit 8 guys. So let's go. Dah pukul 2 dah guys. Tak, tapi baru 30 minit ni. Aku live tak sampai pun. So guys, kita dah sampai exit 8 dengan jayanya guys. So tak serius lah. Aku rasa tak banyak anomali dah. Tak banyak anomali tu. Let's go guys. Aduh, tak best tu lag. Anjing ah. Tak best tu lag. Okay guys, so kita dah berjaya keluar dari exit 8. So let's go. Kita pergi syurga guys. Sampai exit 8. Dengan jayanya guys.
Apa? Ni betul-betul anomali tu. Abandoned for 50 years. A person was found missing here. Oh, abang tadi hilang ke apa? Abang tadi hilang ke guys? Abang yang tadi ke yang hilang tu? Tak boleh tu, live memang teruk tu. Sumpah tak boleh tu. Live memang teruk tu. Okay lah, kita berjaya completekan dalam masa 3 second pula. 3 minit, sorry. Lah, aku baru live 3 minit rupanya. Aku dah rasa macam aku tengah live lama dah tau. Tak, serius lah guys. Live aku teruk ke? Live aku teruk ke guys? Ke aku punya monitor je? Teruk ke guys? Teruk ke? Teruk dah. Aku live insyaAllah pukul 3 lah. InsyaAllah lah kalau live still okay kan. Ya Allah. Aku memang serah kat replay je lah semua tu. Harap-harap replay okay lah. Replay tak ada masalah. Okay, so malam ni kita memang akan just fokus dekat ni je. Sebab kita ada banyak lagi ending sebenarnya. Level 25, level 50, level 75, level 100. Good ending, secret ending pun kita ada. So kita banyak lagi benda nak unlock. So yang tadi tu kita dah dapat bad ending. So kita nak tengok macam mana dia punya good ending, macam mana dia punya secret ending. So kita nak tengok yang tu guys malam ni. InsyaAllah tu. Tak boleh. Boleh pilih. Ada beza. Ada beza ending dia. Tak apa, kita tengok je. Sekarang ni kita main Subway dulu guys. Kita nak tengok macam mana. Ya, aku harap live tak ada masalah. Aku harap live memang tak ada masalah. Kalau ada, sorry tu. Oh, nak masuk metro Okay. Kita try tengok pula metro macam ni kan. Abang ni lagi. Okay. Aku assume lah awal-awal ni memang tak ada apa beza. Tapi kita tengok lah. Okay, first dinosaur ni hadap satu sama lain. Okay, sini ada gambar mentol-mentol. Okay, kerusi. Okay, kerusi tak ada kaitan kot aku rasa. Okay, ni stop kosong. So, sini ada sushi. Ni benda. Tapi dia senyum lah. Yang pasti dia senyum lah. Ni ada gambar perempuan. Ada gambar Musashi Okay, ada gambar ni. Ni seram habis. Okay, ada gambar Mythical Glory. Ada gambar hantu tu. Gambar hantu ni susah nak beza tu nanti. Sumpah tu. Tapi ada tulisan-tulisan lah. Okay, gambar ni. Tulisan dia ni. Tengok tepi. Okay guys. So kita start. So orang ni duduk. Aku rasa tak ada gambar makeup kan awal-awal tadi. Tak ada kan gambar makeup. Ya kan? Ni gambar apa awal-awal tadi? Ni bukan gambar makeup kan? Tak tu. Tak balik tu. Oh nice, betul. Jap. Ni pun gambar makeup. Oh maksudnya real lah gambar makeup. Cuma memang ada anomali lah kat depan tu. Cuma gambar makeup ni real lah. Oh aku tak perasan tu.
Okay, dinosaur okay. Sini pun okay. Sini okay. Sini okay. Sini okay. Okay, dia minum elok. Gambar ni pun nampak okay. Ni pun aku rasa macam ni kan. Okay. Dia macam tutup mulut kan. Ni pun aku rasa nampak okay. Tak ada apa guys, tak ada apa Ni okay. Gambar ni okay. Semua okay. Okay lah, aku rasa tak ada apa duk. Teruskan. Okay, nice. Okay, kita tengok gambar makeup. Tak ada apa. Okay, dinosaur okay. Sini tak nampak benda pelik. Okay, sushi pun nampak okay. Dia ni pun nampak okay. Ni pun tak ada apa. Tengok benda ni. Benda ni pun tak ada apa. Welcome, mana baru masuk duk. Tap screen dulu guys. Masuk tap screen dulu guys. Kita bagi ramai malam ni. Target 4K lah guys. Target 4K lah. Kita dah dapat 3K bagi tadi kan. Target 4K lah. Okay guys. Tanda support korang guys. Lost sound. Ada memang ada. Cuma tak ada orang yang bagi je. Oh, yang keluar sound tu ada. Di Indonesia aku ada letak kat bio. Cuma tak ada siapa yang bagi je. Itulah. Fatih baca komen gue. Tak. Tu apa? Delay ke? Ada. Donation ada. Aku ada letak dekat bio. Ada. Kau kena set up kat TikTok like bila bagi keluar bunga, keluar sound. Oh, iya ke? Oh, boleh insya-Allah. Nanti aku try cuba tengok. Aku baru lagi sebenarnya. Aku pun tak tahu lagi. Tak tahu banyak. Yang aku tahu memang link donation tu je. Tapi kalau nak bagi chat yang ada bunyi tu boleh try link donation tu lah. RM1 je. Boleh je. Boleh je. Tapi insya-Allah lah kalau yang dalam TikTok punya nanti aku try setting. Duk. Aku jangan kata link donation. Aku nak setting grafik ni pun aku nak set up grafik ni pun dah lag dah duk. Kalau aku tambah yang tu aku tak tahulah macam mana. Tapi tengoklah insya-Allah boleh. Boleh untuk korang semua boleh doh. Nanti aku try set up. Boleh insya-Allah. Mana tahu kita set up nanti banyak gift kan, betul tak? Buka lah ya Allah. Kenapa tak buka? Aku yang lambat. Tak apa, nanti kau terus set up. Like bila setiap gift keluar meme or suara pelik-pelik. Oh, yang tu ke? Aku tahu tu best tapi insya-Allah tu. Oh, yang tu boleh. Aku boleh try. Cuma kau Roger suara macam ni aku nak ni. Roger jap suara macam ni yang pelik-pelik. Arif kacau aku tu. Arif mana ni? Arif tu ke? Arif Mak Arif ke? Siapa duk kau? Awak Mak Arif kacau kau duk. Kau siapa duk? Tak jump scare. Oh, ya, tahu. Dia punya sound tu mana? YouTube Ya Allah. YT ke? Tu memang TikTok ada benda tu. Tahu. BF forever Zul. Download YT. Ya Allah, ada anomali doh.
Aku tak perasan tu. Aku tak perasan. Nampak normal je tu tai. Tak apalah. Depends lah YT atau TikTok. TikTok ada Memang TikTok memang ada dia punya sound. Ada lagi senang. Tak apa lah, nanti aku try tengok ah. Mana tahu ada orang tutorial kan. Boleh. Tak, kau siapa tu sebenarnya? Kenapa kenapa tu? Kenapa Arik kacau kau tu? Tak apa, Roger tepi lah, Roger tepi. Tak sure. Oh, tak apa, nanti aku tengok lah tutorial. Ada orang ajar macam nak set up kan. Aku selalu tengok tapi boleh lah. Kan, kalau macam ni boring juga kan sebenarnya. Tapi nak kata lah, kalau aku letak tu aku tak tahulah lag macam mana aku punya TikTok Aku punya live ni. InsyaAllah. Syam. Baik tu Syam. Dah kenapa satu terbalik tu? Aku rasa ni anomali. Ni tak payah cakap lah. Bang, next time ada roti bakar. Salah weh. Roti bakar TikTok sebelah. Kita roti telur tu. Kita roti telur tu. Roti bakar sebelah tu. Tapi tak apa. Sama-sama tu je. Sama-sama company kak. Bro kau tak kenal aku akan... Jangan macam ni. Aku mana tahu. Sabar tu. Mesti lah kenal. Kau sebut Syam, aku kenal tu. Siapa tak kenal Syam tu? Siapa dalam dunia... Siapa dalam UTM tak kenal Syam tu? Satu UTM kenal tu. Sila. Tak apa. Satu company. Jangan risau. Tak satu company sangat pun. What the fuck? Apa yang anomalinya? Bila aku noob game ni sial. Aku nampak semua normal je dok. Sial. Gentle lo. Satu item kenal kau dok. Jangan risau. Aku sentiasa ingat member dok. Kau tunggu aku letak Arif dalam bilik. Tak mau tolong Tak mau Arif. Kau nak banding Arif dengan Zul. Aku lagi rela Zul tau. Arif tu kau tahu lagi bahaya daripada Zul. Tapi nanti dia ada lah game ni. Nanti dia ada lah live aku pula. Aku kutuk dia babi lah. Silap dah aku kutuk. Aku pergi kutuk public sial. Salah, Arif lain. Arif budak Kelantan. Bukan. Bukan Arif sebelah, Arif Kelantan. Tapi gentle duk kalau anomali. Main Shawarma anomali hantai teriak. Dah main dah. Aku malam ni nak santai je duk. Sebab dah pukul 2. Kalau aku jerit malam ni, jiran aku memang kepung satu rumah aku. Memang satu kejiranan ni kepung rumah aku duk. Tak boleh. Aku tak boleh jerit sangat malam ni. Kalau aku live awal sikit mungkin lah aku boleh cari game yang jam sekian kan. Sekarang ni aku main game santai je lah. Just macam apa orang kata cukup syarat lah game ni. Tapi tu lah grafik teruk tu. Kalau kau nak grafik elok, grafik 4K punya, kau tengok replay kat YT aku. Aku ada letak link kat bio aku. Link YT aku. Situ grafik okey lah. Nak 4K, nak kata 4K tak lah 4K. Tapi boleh tengok lah. Ni grafik aku nak muntah tu tengok. Tak tu sumpah tu aku tak nampak anomali tu guys. Tak nampak anomali tu. Okay.
Okey. Okey, aku rasa aku terlalu tengok sangatlah poster-poster ni. Padahal anomali boleh jadi macam-macam tu. Tak apa, kita start poster dulu. Biasanya poster pun boleh jadi juga kan. Okey, aku rasa tu normal je. Ni pun okey. Poster memang ada. Ada ke? Aku rasa ada. Ni normal je. Ni pun okey. Ni pun okey. Ni pun okey. Okey, okey, okey. Rapi je. Tak ada guys main game ni. Sumpah tu. Jujur je aku cakap, aku dah penat tu main game ni. Weh, ni lagi susah weh yang kat rail train, apa benda tak nama dia ni? Ni lagi susah weh daripada tadi. Aku tak tahulah, aku tengok semua okey je guys. Semua okey je duk, semua okey je. Gentle aku cakap semua okey je. Apa yang aku tak nampak? Okey lah, kita tengok lah. Okey, okey. Makeup ni semua okey. Makeup ni aku rasa semua okey. Ni pun okey. Ni pun tak ada apa. Remaining stop. Explore the ni bla bla bla. Okey. Okey. Okey, okey. Tapi kurang satu lah. Game ni kurang jump scare lah. Game ni memang betul cukup santai lah. Cukup santai apa kawan? Cukup santai apa? Wish. Serius ah? Weh babi aku baru cakap saya tadi tak ada jump scare. Serius ah? Ni dikira anomali ke tak guys? Memang anjing. Kau dah bagi gelap, lepas tu kau nak, lepas tu aku nak beli, nak kena beli pula flashlight. Senang gila kau buat duit. Baru dua Mana tu gelap macam ni, macam nak tahu ada anomali ke tak? Aku dah agak. Tapi kalau gelap memanglah anomali kan. Aduh, penat tu main game ni. Aduh. Aduh tak. Babi. Babi aku penat tu main game ni. Okay guys. Okay. Semua okey, tak ada apa. Abang ni pun okey. Okey lah, insyaAllah tak ada lah. InsyaAllah tak ada lah apa-apa benda.
Hmm. Guys, aku laju sangat ke guys? Tapi jujur aku cakap tu, jujur daripada lubuk hati yang dalam tu. Jujur aku cakap daripada lubuk hati yang dalam, aku tak nampak anomali langsung tadi guys. Aku nampak semua normal tu. Aku dah ulang banyak kali weh. Ke aku laju sangat tu? Laju sangat tak tu. Okay. Memang start kosong balik lah, sumpah. Memang. Weh, kosong pun dah ada ke siapa? Aku expect kosong ni tak ada tu. Ya, itu memang senang nak jumpa lah dia punya anomali tu. Memang auto macam tu ke? Aku expect kali ni tak ada lah. Aku expect kali ni tak ada. Ada apa benda yang pelik kan. Aku laju sangat ke tu main benda ni? Tak ada tu. Okay. Okay. Okay, no arak, no rokok. No arak, no rokok. No arak, no rokok. No arak, no rokok. Dia minum. No arak, no rokok. Sekejap. Dia memang pegang pedang kan? Kan? No arak, no rokok. Okay. Ni okay. Okay, ni okay. No arak, no rokok. Memang macam ni kan susunan dia. Okay, aku rasa kat lantai, kat tempat lain pun semua macam tak ada apa je ni. Tak ada apa guys. Rasa macam tak ada apa. Nampak semua normal je. Kan guys? Nampak semua normal je. Aku rasa semua normal je. Kali ni aku rasa lah. Kali ni aku boleh confirm lah yang tak ada anomali. Nampak tu. Kalau ada ni memang aku tutup terus game ni. Sumpah aku cakap. Kali ni aku dah pusing banyak kali. Aku rasa tak jumpa pun. Okay. Kita try pusing lagi sekali. Dok. Aku nak tengok dok secret ending ni sumpah dok. Okay, nampak semua okay. Tak ada masalah lagi. Poster kita dah tengok dah semua. Aku rasa poster tak ada masalah. Just kita nak tengok tempat-tempat lain je. Kalau ada darah ke, kalau ada benda-benda pelik-pelik kan. Tapi aku rasa semua okey je. Kat luar pun nampak okey je. Tapi aku rasa tak ada kot anomali kat luar kan. Betul tak? Okay, nice. Tak, memang tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada, memang baik. Memang tak ada, memang baik. Okay guys. Tapi aku tak rasa aku rasa tak sedar hati dah bila dah 2 kali tak ada. 2 kali Baru sekali tak ada. Oh, yang kosong tadi anomali kan? Tak tahu doh ada ke tak. Tapi nampak normal je. Nampak memang absolutely semua normal. Memang tak ada nampak anomali langsung duk.
okey, ni okey. Ni pun okey. Musashi okey. Sushi okey. Ni okey. Gambar ni okey. Abang ni okey eh. Abang okey eh abang? Abang sihat abang? Abang sihat eh? Baik tu. Okey, aku rasa semua okey lah. Aku rasa semua okey. Memang tak ada apa yang problem kat sini. Tolong tu, kalau ada anomali tiba-tiba tu, tolong ah, please ah. Please ah. Kalau ada anomali tiba-tiba memang tak baik tu. Sumpah tak baik. Memang aku nampak semua normal je. Sekejap. Oh. Ni dua ni satu je. Okey. Okey lah, aku rasa semua normal lah. Aku rasa semua normal. Memang tak ada apa yang pelik-pelik tu. Kan? Aku rasa semua normal lah. Okay, let's go. Jangan kata aku laju duk. Aku memang dah tengok. Memang detail gila lah. Kalau kata aku laju lagi, aku tak tahu nak kata apa. Okay, let's go. Kita sambung. So, dah exit yang ketiga. Memang tak lebih daripada 3 duk. Memang 3 ni memang akan sangkut. Okay, kita tengok detail lah. Kita tengok detail. Kat sini tak ada apa. Tak ada apa yang problem kat sini. Okay, kita tengok. Gambar makeup pun tak ada apa. Arak rokok. No arak, no rokok. Okay, ni pun abang ni okay. Abang ni nampak stres tu guys. Kesian kat dia. Abang nampak stres tu. Okay. Pintu stop pun okay. Dinosaur. Okay, dinosaur eh. Okay. Dia ni pun senyum happy je. Nampak gambar poster ni lagi happy daripada abang tu duk. Abang tu ada masalah tu. Sekejap. Betul lah. Dia ni pun tak ada apa. Yang minum ni pun tak ada apa. Tak ada apa. Okey je. Ni pun nampak okey. Ni pun tak ada masalah. Aku rasa memang macam ni je. Tu okey semua okey. Pintu sini pun okey. Poster tak ada apa. Ni pun tak ada apa. Okey yes. Okey ke? Okey tu. Aku rasa semua okey. Aku rasa semua okey. Okay, nice. Dah masuk exit 4 dah. Dah masuk exit 4 dah, guys. Okay, guys. InsyaAllah. Okay, guys. Kita dah masuk exit 4. So, ada 4 exit lagi yang kita kena lepas, guys. Aku tak yakin dah aku boleh lepas macam ni. Macam ni cerita dia, aku tak yakin dah aku boleh lepas. InsyaAllah, guys. InsyaAllah. Okay. Okay. Makeup okay. Yang lain semua okay aku rasa. Belakang ni semua okay. Abang ni pun okay. Briefcase ada. Abang ni hilang iPhone lah aku rasa. Nampak stres tu. Tadi dia tayang iPhone tu. Tiba-tiba dia duduk macam ni je. Dengan briefcase dia campak bawah. Aku rasa dia stres sebab hilang iPhone lah. iPhone dia hilang lah. Tu sebab jangan tunjuk kat orang. Kau ada iPhone, kau jangan tunjuk kat orang. Nampak? Orang dah rembat iPhone kau. Kau baru nak sedih. Kau baru nak tunjuk stres. Tak payah tu. Kau yang menunjuk. Padai muka. Tunjuk lagi iPhone. Tunjuk lagi. Belagak lagi kat orang yang Okay. Okay, semua okay. Sini semua okay. Orang yang baru masuk tak tahu kontak tu nanti. Aku Shit. Okay. Kita dah jumpa kita punya anomali, guys. Senang je. Dah kata senang je game ni. Aku dah kata senang je game ni. Siapa kata susah?
Okay guys. Okay dah. Apa dah? Exit 5. Okay guys. So kita boleh tengok kat sini. Semua papan tanda ni terbalik tu. Semua papan tanda ni terbalik tu. So kita memang dah jelas lah yang tu anomali guys. Memang dah jelas lah. Kita boleh patah balik dah. Okay. Let's go. Kita dah sampai exit 6 guys. So kita dah sampai exit 6. So kita tengok abang ni still normal kat sini Still normal kat sini. Cuma nampak stres dia sikit. Tak apa. Dia memang stres. Memang hidup dia lahir untuk stres tu. Tak apa. Abang ni okey. 6. Dinosaur pun okey. Okay, gambar ni pun okey. Sini pun dia senyum happy lagi. Okey. Sushi okey. Tak, kita tak tengok lah yang sign ni. Aku takut sign ni duk. Sign semua okey kan. Sign semua okey. Sign semua A kan. Okay, perempuan ni minum okey lagi. Ni pun okey. Okey. Bergegar tadi. Ni memang dia tutup mulut. Jadi ni pun nampak tak ada apa-apa. Atas tak ada kan? Tak ada conteng pelik-pelik Atas pun tak nampak conteng pelik-pelik. Bawah pun tak ada. Nampak kaki ke apa tak ada. Kat dinding pun nampak tak ada apa-apa. Aku rasa semua completely normal lah. Semua completely normal tu. Okay guys, kita dah lepas. Apa-apa tadi? Exit 6. Kita lepas guys exit 6. So kita sambung ke exit 7. Let's go guys. Sikit je lagi guys. Satu je lagi kita dah boleh dapat ending untuk apa? Untuk yang ni. Yang map ni pula. Apatah map ni nama dia? Okay guys, kita dah berjaya sampai ke exit 7 guys. Let's go. Alhamdulillah. Okay, abang ni nampak okey. Ni semua okey. Makeup. Signboard semua tak ada apa. Dinosaur pun okey. Tak ada apa. Sushi. Signboard ada arak, ada no smoke, ada no arak. Okay, sini. Tak apa guys, kita tengok sikit-sikit tu. Okay, dia minum air dengan tenang. Tak ada masalah. Sini pun okey. Sini pun tak ada apa berubah. Sini pun aku rasa tak ada apa. Ni okey kan, ni memang tak ada masalah kan. Ni pun dia tutup mulut. Ada gambar setan kat sebelah. Okay. Sekejap. Ada lagi ke benda pelik-pelik? Ada lagi ke guys gambar pelik-pelik? Tak ada kan? Lecak-lecak macam ni tak ada kan? Dia punya apa orang kata? Dia punya bumbung okey kan? Bumbung dia apa orang kata licin kan? Tak ada benda pelik-pelik, lecak-lecak apa tak ada kan? Okay guys. So dengan rasminya aku umumkan kita dah habis untuk untuk maps ni. Okay, let's go Tak ada apa? Tak ada anomali Tak ada anomali confirm Okay, let's go. Let's go guys, tak ada anomali tu. Okay, so kita dah sampai exit 8 guys. The real punya. Abang ni pun dah hilang dah. The real punya exit 8 tu. And stop. Okay, let's go guys. So kita dah dekat. Kita jalan seru-seru. Okay, kita dah dekat. So ya, anda dah sampai exit 8 guys. You fail it all over. Apa yang fail ni? Bad ending He got here before you. Apa jadi tu? Ni siapa tu? What he went through at the hand of that thing. Dah macam mana? Dah kenapa terbakar weh train ni?
on before you. You miss 5 anomaly? Oh, Metro je. Wih, babi yang ni. Yang ni aku main sampai 30 minit lah, guys. Yang tadi tu aku main 3 minit je, duk. Kau bayangkan betapa banyak beza dia. Ini aku main sampai 30 minit tu, guys. Tak boleh tu, tak boleh. Kita repeat Metro lah. Kita repeat Metro lah. Kita repeat Metro balik lah. Sebab sampai 30 minit tu, gila tu. Okay, tapi dah 242 lah. Tak apa lah. Kali ni kita main sampai pukul 3 kan. Kita kasih habis cepat lah. Metro guys. Metro. Sebab Metro lama sangat tu aku habis tadi. Kita repeat Metro balik kan. Kita repeat Metro balik ke guys? Okay. Okay, let's go. Semangat guys. Semangat. So, aku harap tak ada apa-apa anomali duk yang kosong ni. Tapi kosong tu kadang boleh ada duk. So kena hati-hati. Tapi aku rasa semua nampak normal je. Lagi. So, laju-laju guys. Kita kejar masa. Sebab kalau kita lambat, ending dia timer baru start guys. So ni okey, ni semua okey. Kita nak tengok ending baru guys. Kalau kita lambat, nanti ending dia bad ending juga. Kita nak tengok good ending. Kita nak tengok sebelum train terbakar. So kita cepat sebelum train terbakar, kita kena settle dulu guys. Okay. So kita kena cepat guys. Kali ni kita cepat. Tadi boleh lambat-lambat kan. Tadi sampai setengah jam tu aku main. Kali ni kita cepat tu. Aku rasa tak ada apa-apa kan. Dah tengok tadi tak ada apa-apa kan. Aku rasa tak ada apa-apa yang aneh-aneh Tak ada apa-apa yang aneh-aneh. So, teruskan. Cepat. Okay, lepas. Next. Okay, kita dah sampai exit 2. So, makeup semua okay. Abang ni pun okay. Dinosaur pun okay. Ni pun okay. Sushi. Bro ni pun senyum. Suko pun minum elok je. Musashi pun elok je. Sini elok. Tak ada masalah guys. Tak ada Tak ada guys. Serius lah. Aku rasa tak ada duk. Tadi sebab banyak anomali je. Banyak aku tak jumpa anomali. Sebab tu aku lambat aku rasa. Tapi kali ni kalau hati-hati aku sekejap je ni. Tak ada, aku rasa tak ada. Sekejap. Tak, dua ada tu. Detail dia kecil sangat tu kadang. Okay, nice guys. Kita percaya tu jumpa anomali dia walaupun sekecil itu.
Kita berjaya jumpa tu. Okay guys. Okay, ni tak ada apa masalah aku rasa. Semua okay guys, semua okay. Okay, okay. Okay, sini semua okay. Okay, aku dah jumpa guys. Kau bayangkan anomali dia sesimpel ni weh. Kadang aku boleh terlepas tu. Dia punya ni terlalu orang kata apa? Kadang terlalu detail sampai kadang kita boleh terlepas tu. Okay, so berjaya jumpa kali ni. Okay, let's go guys. Let's go. Exit part. So kita nak tengok ending yang baru guys. So kita try ending yang laju. Kita tengok kita dapat apa guys. Ending apa yang kita dapat laju-laju ni. So tingkap semua okey. Ni gantung semua pun okey aku rasa. Ni dinosaur. Okey, ni okey. Okey. Okay guys, okay, tak ada apa kot aku rasa. Nampak macam tak ada apa yang beza je. Okay ke guys, okay ke? Aku rasa tak ada apa yang beza duk. Abang ni pun nampak okay. Orang Jawa kata apa guys? Totally normal lah guys. Totally normal lah aku rasa. Nampak tak ada apa yang beza duk. Okay. Let's go guys. Kita dah berjaya lagi satu exit. So jom laju. Okay, so kita dah sampai exit 5 guys. Exit 5 duk. Okay, ni pun nampak normal. Ni tak ada apa kan. Nampak lukisan-lukisan pun semua macam tak ada beza je. Tak banyak beza tu. Tapi kadang kan dia punya beza tu kadang kau tak boleh nampak. Okay, dia pun senyum macam biasa. Sushi. Okay, dia pun ni okay. Okay guys. Let's go guys. Aku rasa tak ada apa lah. Ni pun okay. Ni pun okay. Okay guys. Okay ke? Kadang dia punya detail tu kau takkan boleh jumpa tau. Kau tak nampak tau sekali pandang orang kata. Ni pun macam tak ada beza lah. Macam tak ada anomali lah. Ni semua okey aku rasa. Okey lah kot. Okey ke? Okey lah kot Let's go guys. Alhamdulillah. Lepas lagi satu exit. Okay, so tadi apa? 5 Okay, sama 6. Sekolah kita nak tengok ending. So kita dah sampai exit 6. Sikit lagi. 2 lagi guys. 2 lagi. Okay, so makeup okay. Abang ni pun okay. Okay. Remaining stop 6. Okay. Tak ada apa. Atas bumbung tak ada. Ada apa tak? Ada apa yang beza? Tak ada kan? Semua okay lah guys? Semua okay ke? Poster pun nampak macam tak ada apa sangat. Sini dinosaur okay. Sushi pun tak ada masalah. Ni pun tak ada masalah. Ni pun tak ada masalah. Ada tulisan-tulisan lagi. Ni pun memang tak ada tulisan apa. Ni pun dia memang tutup mulut. Ni pun okey.
Sekejap kita tengok data tepi-tepi ni. Aku rasa sini pun tak ada apalah. Sini, weh, serius lah. 3 station weh tak ada anomali. 3 exit weh tak ada anomali. Okay lah. Aku rasa sini tak ada apa juga. Harap-harapnya lah. Ya Allah, tolonglah. Alhamdulillah doh. Lepas lagi satu exit doh. Memang serius lah. Memang tak ada anomali 3 exit weh. Okay guys. Okay doh. Okay guys, kita dah sampai exit 7. Sikit je lagi guys. Sikit je lagi. Tolong lah. Tolong lah jangan. Okay guys, aku dah jumpa anomali dia guys. Patutnya dia punya van ni tak merah tau. Patutnya van ni hitam tau. Kau tengok ni. Tapi van ni tiba-tiba merah tu. Dia punya orang kata apa, dia punya tiba-tiba jadi merah tu. Okay, ni anomali lah. Aku rasa ni anomali. Tempat ni tiba-tiba jadi merah tu. Okay, let's go guys. Sikit je lagi. Satu exit je lagi guys. Let's go tu. Kita dah sampai. Tak, satu exit lupa. Memang dah exit 8 tu. Okay, let's go. Kita nak tengok ending baru guys. Ending baru tu. Okay guys. You finally made here, but it seems nothing wrong with this train. Okay. Tadi nampak teruk kan. Ni okay pula. However, I mean, if you hadn't made that thing get out here, I don't know what have become of this train driver. All I can say now is thank you. But know that soon thing will get more difficult. And you may need a decipher code to save this man. But you never know. Okay, good ending lah guys. Good ending lah. Tadi dah bad ending lah. So kita good ending lah. Okay lah. Kita dapat settlekan dalam masa 8 minit guys. Kita dapat settlekan dalam masa 8 minit tu. Baik tu kita. Baik tu. Tak, ada peningkatan lah. Tadi 30 minit tu aku main benda ni. Ni 8 minit aku dah boleh settle lah. Let's go tu guys. Let's go tu. Okay lah. Dah 2.54 tu. Aku rasa aku macam dah nak kena end live dah sekarang. Okay guys. Sumpah tu. Aku live sampai 2 jam lenguh tu. Aku rasa tak ada apa dah kot. Bateri monitor aku nak habis dah tu. So dah guys. So dah tak ada orang dah sekarang ni kat live aku untuk pengetahuan korang lah. Okay, memang dah tak ada orang dah. Memang seorang je main sekarang ni. Tapi untuk replay ni okay lah. Okay, so yang replay picit button like dulu guys. Okay. Dah aku nak buat konten untuk bagi tahu orang. Okay, so guys, untuk live aku ni aku ada sediakan replay juga. So maknanya tak sempat nak masuk live aku ni. Sekejap. Mana ada orang buat konten pandang. Okay, sorry. Okay guys, so untuk live aku ni aku biasanya akan sediakan replay. Tapi ada setengah live lah aku tak dapat replay. Mungkin masalah teknikal kan. Tapi biasanya aku akan record aku punya live and aku akan letak replay. So macam korang tengok sekarang ni, macam korang tengok kalau aku live kan grafik macam rendah sikit tu mungkin sebab aku punya internet slow lah. Internet aku teruk tu. So bila korang tengok akan lag, akan freeze kan. Tapi jangan risau guys. Kalau korang nak tengok live stream aku, korang boleh tengok dia punya recording, dia punya replay dekat YT aku guys. So aku ada letak link YT aku kat bio. So korang just buka link tree and then korang boleh jumpa YT aku punya link. So korang buka je replay kat buka je YT aku kat situ and semua live replay aku semua ada kat YT aku kan. And kat situ terbaik untuk korang lah. Semua 4K tu. Semua tak 4K lah. Kan ada 1080p lah. Tapi aku boleh jamin kualiti dia baik.
daripada live, kualiti dekat replay memang baik. So korang pergi kat situ, korang boleh stream lama-lama kat situ, and korang boleh skip suka hati korang kalau korang rasa boring kan. Okay, so korang boleh skip suka hati korang, and jangan lupa biji button like kat situ guys. So untuk mengetahui korang juga, aku ada buat donation, aku ada buat link donation, sama juga kat link tree aku juga. So korang boleh tengok kat situ ada link donation. So bila korang bagi donate dekat situ, dia akan bunyi kat live ni. Tapi bagi waktu aku live je lah, kalau korang nak bunyi tu kan. Okay, bagi waktu aku live. So korang boleh tulis lah chat random kan. Macam korang pernah tengok, aku rasa korang tahu je. Sebab korang mesti pernah tengok kan, streamer-streamer lain ada kan. So itu sajalah. So kalau korang nak tengok replay ke, korang nak tengok, nak bagi donation ke, semua boleh tengok kat bio aku guys. Okay, dah good. Dah cukup good. Cukup good. Penat. Semua penat. Okay. Oh, benarnya. Yang tengok replay tu, yang mana tak tekan button like, pergi tekan button like. Yang mana tak belum subscribe, pergi tekan subscribe sekarang. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah tak hilang suara dah guys. Okay lah. Okay, cepat. Mana yang tak tekan button like lagi, pergi tekan button like. Mana yang tak tekan subscribe lagi, pergi subscribe. So korang boleh dapat update konten aku lagi cepat. Yang mana tak follow aku punya TikTok lagi, boleh follow sekarang guys. Kita dah 1k follower kan. Kita nak target 2k follower pula guys. Dan begitulah sebaliknya. Okay, kita akan teruskan sampai dapat 10k, 20k, 30k, juta-juta follower kan. Okay, insyaAllah guys. InsyaAllah kalau korang sanggup support aku, insyaAllah kita akan capai guys. Kalau aku dah sampai tahap tu, aku takkan lupa korang. Janji tu. Okay, sampai tahap tu, aku akan bawa korang sekali dengan aku guys. Kita famous sama-sama tu kalau korang nak. Okay guys, so itu sajalah. Okay, InsyaAllah lah. Untuk konten Kamen Rider aku rasa aku akan post dalam masa dekat. And aku tengah dalam proses untuk recording sekarang ni. Sebab masa pun dah suntuk dah sebenarnya. So aku dalam proses untuk recording, tapi masih tengah cari lagi macam mana aku nak record better. Tapi aku nak bagi kualiti yang terbaik untuk korang bila aku comeback konten ni duk. Aku nak bagi kualiti yang terbaik untuk korang tu. So korang, aku harap bersabar menunggu konten-konten aku. Dan bila dah keluar nanti, ramaikan view. Korang kasih like banyak-banyak guys. Sebab aku sekarang ni tengah usahakan untuk upgrade kualiti konten aku guys. So korang bukan setakat tengok aku review mainan Kamen Rider, tapi aku nak korang tengok something yang different. Even tak different, mungkin masih bawah kualiti daripada orang lain, tapi aku nak something yang different daripada video-video aku sebelum ni. So aku masih mencuba guys untuk cari cara nak upgrade aku punya video lagi. So aku harap korang boleh bersabar kejap. Ada ke orang tunggu Aku rasa tak ada duk. Tapi tak apa, kalau ada at least seorang je yang tunggu konten aku pun, aku harap thank you sebab sanggup menunggu. Okey lah, itu saja untuk hari ni. Jumpa lagi mungkin esok. Live fashion showcase aku rasa aku buat hari Isnin aku. Selasa kot. Selasa ke Rabu aku tak pasti lah. Tengok lah dulu. Okay, sebab SOK ni babi lah. Aku tak boleh ingat lah. Aku tak dapat 3. Tak apa tu. Thank you mana yang follow, mana yang like, yang mana bagi gift. Thank you so much guys. I love you guys so much. Okay. Yang mana like, thank you. Yang mana subscribe pun thank you so much guys. Okay, jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Dah buka Google. Kenapa?